Tengok kalau masuk kat sini ni Bukit Kayu Hitam bapak ah. Tak ada orang ni. Tak ada orang. Last time siap melepak lagi. Kalau saya Ben, bersih Ben. Dia ambil gambar ni. lepas tu ni mana yang? Ni tak Ini ada apa-apa kan? durian Jalan. burung. Oh, kita kat sempadan durian burung. Burung durian. Ni je. Yang ada dulu. Aduh. Jom. Cepat lapar ni. Kita boleh lupa border. Kau kencing ke apa? Tak baju. Kita boleh lupa border, kita dah masuk. Okey, jom. Benda pertama yang kita akan buat ialah beli burger. Ben. Tengok tu sekali oh. Burger punya penangan. RM65 burger saja. Aduh, korang ni. Entahlah. Tak boleh dah masuk 7-Eleven. Janam. Dia tengok buat kerabu mangga ke kerabu betik sontam tu. Oh, nampak dia kau baik ni. Oh. Dah habis. Ni tak apa dia. Apa dia buat? Alamak. Kacau lah van ni. Oh, kerabu mangga lah. 19 minit. Dia buat kerabu mangga, babe. Esok paginya. Wah. Waktu tu buka berapa? Sampai tutup. Kita dah sampai. Tara. Wah, cantiknya. Wah, best. Boleh tengok. Boleh nampak. Kita dekat Hat Nyai. Town Hat Nyai. Hat Nyai, Thailand. Itu toilet. Toilet pun best. Boleh lah ni. Ada orang. Ada orang ni. Ada orang. Tu. Selesa kita empat beranak ni hari ni. Ya, ada ambil saiz queen. Babi bunyi. Alright, kita ada connecting room. Tutup pintu ni. Assalamualaikum. Hai. Nak tengok. Buka. Biar pergi. Saya suka nak tengok pergi. Jana. Kita dah parking, check in. Kita nak naik tuk-tuk. Jan pula nak pergi floating market. Golden Crown. Apa nama hotel tu? Kita cari hotel kat tengah-tengah bandar, so senang kita nak jalan-jalan. Jadi kita nak naik tutup, buat anak-anak naik tutup. Ya, nak pergi floating market tak boleh. Single? Apa dia? Kita tukar plan. Kita tak jadi pergi ni, kita nak pergi jalan tempat lain dulu sebab hujan. Tak boleh nak jalan. Alah, dia gambar hitam. Telur sotong lah. Wow. Tiram sayang. Tak nak, ada alergi. Sana. Dia coklat Dubai. Ha? Coklat Dubai. Apa benda ni? Coklat ke? Coklat. Coklat lah. Coklat tu. Sushi. Orang beratur, kita pun beratur. Nak rasa. Bang ya? Kita narik je. Terima kasih. Terima kasih.
Cincang. Beli je, menyesal kemudian. Favorite tu. Apa nama tempat ni? Lupa lah. Lee Garden. Oh, Lee Garden. Manda tengok abang. Jangan tunduk. Sorry. So trip kita ni asyik nak makan je. Ha. Tadi Umi nak ni kan? Oh, itu dia. Siapa nak try tadi? Try weh. Makan udang hidup. Oh, sedapnya. Oh, semua sedap-sedap juga. Oh, yo, air dia. Oh, udang dia. Oh, udang dia. Besar. Kita nak malam ni kita jalan-jalan cek makan. Kita bawa balik hotel. Kita makan kat hotel. Besok baru kita jalan-jalan lagi. Kita jalan-jalan cari tempat makan. Malam ni kita makan santai-santai je. So dah satu hari kita travel. Penat. So kalau duduk makan hotel tu relax-relax lah, santai. So ini suasana malam ni. Roti apa? Jalan. Ha? Jalan. Nak roti apa? Tahu nak roti apa? Roti Lambat tak payah dah tu. roti keju. Keju? Tak. Roti keju lah. Cepatlah. Roti ni lah. Nutella. Roti Nutella. Milo. Aduh. Kak, roti Milo satu. Aku order macam kat Malaysia pula. Tak, yang band ni order macam kat Malaysia pula korang order. Ya ke? Kita pakai Kelantan apa? Makan je korang ni. Shopping tak ada asyik makan je. Milo. Rasa-rasa lah. Tak habis lagi. Try yang viral kat 7E. Okay. Coklat. Macam tu ini air apa? Coklat. Sekejap lah, boleh lah. Cakap alhamdulillah. Ni kita nak try cheesecake strawberry dengan matcha. Kalau apa jadi? Jelly. Kita letak matcha. Entahlah kita lagi. Tak payah je. Kita try strawberry matcha. Strawberry cheesecake. Tak tahu lah apa yang korang bayar. Boleh lah kau dah ke. Boleh lah tu. Masam namanya. Tak tahu lah. Makan je hari ni. Memang kita boleh makan. Ambil dulu kan. Apa? Kenapa? Apa? Thai tea, okay, Thai tea. Okay dah? Honey lemon lah. Honey lemon, okay. Banyak lah makanan ni. Banyak. Kedai sebelah hotel je. Halal food.
makan. Ada makan apa? Ada makan nasi. Makan. Guys, kita makan kat sebelah hotel kita sebelah ni. Sebelah ni dia hotel kita. Kita makan dekat sini. Let's for Bumblebee lah. Kita dah sampai ke Makro. Pergi Thailand. Pergi Makro. makaroni. Makaroni. Makro Thailand. Ya, kita nak kita tengok TikTok semua viral pergi Makro. Jadi kita nak pergi Makro. Dulu dekat dah. Okey, dulu kan Shah Alam ada satu Makro untuk orang berniaga. Siapa nak masuk kena pakai kad tau. Sekarang tak ada dah Makro tu. So kita nak rasa Makro di Thailand. Sajalah jalan-jalan. Oh. Mana? Offer apa? Apa tu? Siap ada offer tu. Dia ada barang rumah dengan tu, semua tu. Nanti kita jalan-jalan tengok apa yang menarik. Tapi masalah semua Malaysia je ramai beli. Apa pasal kan? Untuk China? Boleh. Semuanya beli ni. Oh. Borong ni. Malaysia semua borong ni. Rasa di stok lagi duit. Oh. Gila lah. Kita berada antara 7E yang terbesar di Thailand. Tahu dah? Diorang asal 7E je nak datang. Asal 7E je datang. Apalah. Pelik lah diorang ni. Asal tempat viral nak pergi. Dia nak shopping. Shopping. Nak mencari IT dia. Ada? Oh, luar. Nak. Latih ke? Apa nak latih? Umi nak teh? Teh. Latih. Sedap tak? Anda latih. Bahat. Cari banyak tempat semua penuh. Semua habis. Ni dia yang ada. Nasi di atas ni ada. Ada. Jangan banyak sangat je. Latih ke? Sedap? Oh. Tak ada lah. Ya, dia tak apa benda dah. Tumpah selur-selur lah tu. Dan, ya. Betul? Tu dia. Semua punya. Masuk je 100. Oi, tak boleh lah. 7-Eleven ni berhantu. Masuk 100. Baby, jom baby. Baby, let's go. Where you going? Jom. Apa benda dah? Jom tak. Ni negara ni. Dah shopping, dah kita balik. Kita dekat nak pergi floating market. Dekat tepinya. Wah, temple dia. Sukalah tengok tepi itu motor lalu. Temple dia cantik. Cantik sangat. Suka tengok seni banner diorang. Diorang punya tu cantik. Nampak tu. Cantik, sukalah tengok. Jalan masuk dia. Kita dah pernah datang dulu dah. Masa anak kecil-kecil. Sekarang anak dah besar kita datang. Ben darjah 4. 10 tahun. 10 tahun sekarang? 16. Oh, wak. 6 tahun berapa? 6 tahun baru datang balik. 6 tahun baru kita datang. Dia datang dengan arwah. Sekarang arwah pun dah tak ada. Koyak lagi, koyak. Boleh tak? Tak ada lah. Mana cepat koyak lah. Dah, boleh. Tak ada, dia tak minat benda tu. Bag coach dia pun dia tak pakai. Kau nak belikan dia macam tu, tak ada. Apa-apa. Lama dia buat show lah dia. Jangan tengok Aki lagi. Oh, dia buat show lah. Sudah.
ตั้งใจซื้อแต่มันช่วยไม่ได้ Ada? Floating market. Itu candy. Ramai. Taklah ramai, okey lah. Floating market. Taklah ramai. Ni. Apa tu? Cantiknya. Wow. Paksa. Kita dah habis dekat, tak ada apa, kita saja jalan-jalan je, tak ada apa yang menarik lah. Kita dah pernah datang, so nothing. Kita nak buat kitchen lah. Buat kitchen. Okay dah, kita dah habis kat sini. Dah kita balik. Rindu dekat tu tadi? Rindu yang berjoget tadi tu ke? Ha? You rindu yang berjoget tadi tu ke? Betul? Tak baik gelakkan dia, dia cek rezeki tau. Okay, kita pergi tempat lain pula lepas ni. Bye-bye. Kau balik apa? Betul ada. Kita orang pagi-pagi keluar daripada hotel. Berapa kita keluar tadi? Pukul 7 lebih 98. Kita mencari burger ya. Beli yang bundle ya. Kerugian hari ini dekat 200. Beli burger. Stok burger saja. Dan yang paling best kita terpaksa berjalan kaki ya. Jalan kaki 5 minit. Nah. Tak tahu lagi apa hal? Cakap ni apa? Kita orang terpaksa jalan kaki 5 ke 6 minit daripada tu. Daripada hotel semata-mata cari 7E yang ada jual bundle. Sebab kalau beli banyak tu dia bagi diskaun ha. Jadi kita memang nak bawa balik stok. Petainya. Petai dik dah. Cantik mai petai tu. Aku geram aku medak petai. Selesai bah. Video tadi. Ya. Tengok ya. Jalan. Gigi pagi-pagi ni. Yang lain semua tinggal kat hotel ni. Kita pergi beli burger. Satu bundle.
Tak, bukan semua kek 7E yang ada jual satu bundle tu. Ada yang certain je yang 7E yang ada. Lepas tu kadang-kadang ada yang tak ada juga apa yang kita nak tu. Pre-sale yang kita nak tu tak ada. Satu lagi nak kena tengok expiry date dia. Kadang-kadang yang dah nak expired besok dia bagi murah. Tapi kena tengoklah, kalau kita beli banyak takkan nak expired besok, takkan sekali makan habis kan. Jadi kena tengok dia punya expired date. Kita nak check out. Cepatlah, susun barang. Semua. Guys. So guys, kita dah nak balik. Kita dah check out daripada hotel. Kita dah beli siap-siap kita punya stock burger pagi tadi. So yang ini ada lagi yang tak cukup lagi. Kita singgah lagi 7E. 7E besar kat belakang tu, yang antara yang besar di Hat Nyai tu, dekat tengah-tengah town tu. Tu ramailah tu, kalau tengok orang Malaysia yang ride apa semua tengah berhenti. Memang shopping burger kat situ. Diorang menjual bandel-bandel dalam tu. Kita pun singgah sekejap. Ini 7E yang kedua kita singgah. Lepas kita check out tadi, yang tadi kita ambil video, yang ni kita ambil video. Kita pun kita beli air, yang kat sini kita beli air. Kita masuk dalam tumbler untuk bekal kita balik. Tapi tu ada lagi orang belah habis shopping tu. Driver kita tengah shopping, jadi kita tengah tunggu driver kita lah. Kita tak layak tak boleh duduk lama-lama dan tu bahaya. Kita dah habiskan duit cash kita, jadi kita relax je. So lepas ni kita pergi makan. Tak tahu kat mana, kata nak makan sup. Kita tengok kat mana. Lepas makan sup kita terus balik. Bye bye. Stok burger satu tong. Stok burger satu tong. Semuanya penuh Pagi sekali Muzil. Apa hal? Itu. Apa hal? Tengah buat trade. Trade apa? Trading. Kau berapa nak sampai rumah? Baru check out dah dua 7E kita punya. Kita nak pergi makan. Ketos. Singgah makan sebelum balik. Lantak korang lagi. Belum mak beratur. Lah, nak mandi lagi. Apa? Beratur no. Beratur. Tak ada. Penuh. Macam mana dia punya, tengok gambar menu dia pakai album gambar. Album gambar tau. Ini baru betul, kita tak faham. Kita tengok apa kita nak makan. Gambar dia. Kita kulit ayam. Kulit ayam goreng ya. Sedap. Tunjuk dah. Semua tunjuk. Semua tunjuk. Boat noodle. Kita bila makan. Makan. Alah, air tak sampai ni. Sedap kan? Rasa je. Cuba rasa. 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 Sisa ambil. Tak kenapa letak kat air. Rasa keluar. Pula. Nanti kita ambil sikit. Hei, letak balik. Sedap. Apa lawan? Apa teh air? Teh ais ada. TOI. Dah. Alamak, hati ya. Hati tu.
nak ini Gede ni. Mana? ni dah gede kot. Kita dah sampai border. Kita dah sampai border. Why border? Bye, Thailand. Welcome, Ya. Malaysia. Turun dulu kata. Ha? Sana Tak tahu lagi. Kat kawan-kawan rumah. Ah, siapa tu? Cop. Kita nak balik dah. Balik. Pen cepat pen. Bye-bye Thailand. Bon voyage. Tu apa maksudnya? Bye-bye Thailand. Selamat tinggal. Kita nak masuk Malaysia. Flight. bye, Thailand. Bye Kita Thailand. taxi. Lepas border Thailand. Assalamualaikum, Malaysia. Masa pergi ingat masing-masing balik berat. Balik berat. Tak tahu apa berat. Kita masuk Malaysia. Assalamualaikum. Masing hari macam berat. Lambat lagi nak masuk Malaysia. Dah masuk lagi. Lambat lagi nak masuk. Rata no. Kita tunggu lagi ya? Kota Putra. Kurangkan laju ni kau setakat kurangkan laju. Lagi Memang rasa Kota bandar ni Kota Putra. Kau bayangkan kalau lalu dekat